mana hotel Lexus kita. Yang ni. Tu, ini yang hotel ni. Yang tinggi ni. Wah, tu hotel kita. Yes. Inilah hotel kita. Di mana ni? Kita nak sampai. Itu tu hotel kita. Itu Ni. So settle parking kereta kita. Parking dah dapat dekat Lexus Hotel ni, dekat tingkat 2. Kita menuju ke lift, naik tingkat 14 lah. Okay, sekarang kita menuju ke tingkat 14 kita punya room. Laju limit speed. Okay, kita dalam lift. So menunggu sampai tingkat 14 dan sampai. Okay, ini view laut ni rasanya yang ni. Tapi tu kita tak dapat view laut dah. Oh, cantik view laut, tapi kita dapat view separuh aja. It's okay, tak ada hal. 14.02 belah sini. Okay, yang ini view yang kita dapat. Okay lah kan. So bilik 14.02 kita yang ini. So kita kena cari dulu apa pas kita untuk nak masuk. Alright, let's go. Okay guys, ini Lexus Hotel dekat Penang, Teluk Kumbar. So kita ambil hotel, kita cari lah sebab dia orang nak mandi sangat, swimming pool kan. So hotel ni lengkap dengan swimming pool dalam bilik sendirilah. So tengok dia punya TV di dalam panel ni bergaya. So ini dia punya cawan gelas semua yang dia bagi. Okay, ni Nolufia Lashira tak sabar nak mandi. Ayah nak tukar baju berenang. Okay, so daripada bilik ni dia hubungkan, kita keluar ni pertengahan dia. Pertengahan dia punya ni. Kat sini kita ada satu cermin. Cermin dia tu untuk kita nak cuci muka apa semua. Ini almari dah. Okay, nak sidai baju semua besar, ada setrika. Yang ini toilet biasa, nak mandi, nak uyak-uyak. Okay. Okey, yang ni. Yang ini pula toilet favorite Kak Long sebab ada tetap mandi. Ya, saya suka sini. Pia nak mandi dalam tu tak? Nah. Itu kena isi air. Nanti saya nak mandi malam-malam. Okay, so yang ini yang kita tunggu-tunggu di sini ialah swimming pool, private swimming pool kita guys. Okay, air dia agak dalam lah. Tapi dia bagi ni pun budak-budak kan boleh. Air dia agak dalam. Ya, yang tu yang besar kan. Biar semua tinggi. So kat sini swimming pool dia Kita tengok ni. agak besar. Apa ni? Ini pun dia orang ni kena pakai apa ni pelampung ni. Nasib baik dah ada pakai pelampung, ada bawa pelampungan baju keselamatan dia tu. Okey, dari view dia tu bandar membawa ke sini baru ada kita nampak laut lah. Okey. Dan satu lagi yang best dekat sini ada satu bilik selepas kita dah mandi, kita nak apa? Nak steamkan badan, nak sauna lah kononnya. Nak sauna kononnya. Ni bilik dia. Boleh terbakar, boleh membakar lemak-lemak ke apa macam tu lah. Kita boleh main ni. Dah kalau nak ni tukar dulu baju. Tapi kita pelampung tu kita kena tiup dululah. Okay, itu review kita masa tengok permulaan apa bilik ni lah. Okay. So nanti kita buat video bila kita mandi apa semua tu. Bye bye. Okay guys, so sekarang kita dalam lift. Okay, nak pergi ambil barang dan pergi ke atas.
Okay, ini dia budak-budak yang tak sabar-sabar nak mandi tapi tak ada pelampung, mandi kat sini. No lumpia la cira. Berapa tu? Jaga jatuh. Okay, walaupun di dalam bilik saja tapi sebab baju renang dah bawa kan, takkan nak biar je. Esok pagi lah kita turun dekat kolam besar. Hari ni kita turun dekat kolam kita pun kita pakai baju renang juga guys. Okay. Kesian si kecil juga tak dapat ni. Hai baby Ais. Ya ah. Dah pakai ke dua-dua? Sabar. Adakah dua-dua dah pakai baju renang? Mantap Pak Abu, mantap Pak Abu. Nanti tunggu dulu. Nanti kan nak membuat konten. Ya tak? Nanti. Okay, dia agak harap kan. So, kita tengok berapa dalam dia. 10 cm. Tak boleh. Mana kat sini? Tak. Sekejap, dia tengok alur dulu. Alur betul-betul baku. Tanam dengan tadi. Pada mana? Okay, kalau saya lihat dia akan baring. Dia baring. Ya. Tak tenggelam lah. Biar lagi lah hancur. Kalau ni dia kalau ni kita jam. Air dalam. Depan dia ada. Okay, dia bagi dia depan dia. Biar bagi. Jadi dia lampung lah, ada pandangan. Jangan biar dia. Boleh tak ni? Okey, akan dulu. Biarlah dengan belampung alur lah. Kalau ada ribu ni ya. Dia pun tak lepas kan. Okey, tak ada uang. Tak lepas kan. Okey lah. Okey lah. Kalau kita dah apa lah. Mana bisa kau ada sama ni kat TV tu? TV tu boleh tak? Satu usah dia juga. Dia mana yang dia tak ada punya? Biar tak. Saya tak ada gerak ni. Tak ada gerak. Oh, jadi saya minta lagi. Tak ada gerak. Tak ada gerak budak-budak. Mari. Ada gerak budak-budak ni. Ada budak-budak tu. Tak ada. Happy. Tak ada bola. Pakai kaki cepat. Biar boleh ni. Benar.
pergi ke alur pula. Sebab dah pakai baju tu. Dia nak lagi alur pakai pula. Dia nak pakai lagi. Kau nak lagi alur pakai dalam. Okey. Ya. Okey lah, kita nak tidur dulu. Boleh tak? Dah habis. Kalau tak nak pakai baju apa? Okay guys, dekat ni je mandi-mandi. Bye-bye. Halo, jadi tak kisah dulu. Dah apa? Bersihkan badan dengan air dalam tap tu. Air dalam kolam kecil tu. Kenapa tak nak renang pula? Ni mana dua-dua budak busuk ni, lagi mana dua-dua budak busuk? Kalau ni kalau tak kunci kita tak. Assalamualaikum. Jom. Let's go. Tak boleh kacau. Ni tak boleh. Ni boleh kacau. Sebab tak. Tia. Tak main tu. Rongsok. Tu main bol kecil banyak. Dia naik dengan siapa tu? Jatuh. Ya, jangan main elok.
Tu Pia susun dah. Nak main kuis. Esok kan hari yang last. Bukan esok kita nak keluar balik awal Tak. Jadi nak kita nak buat apa? Buat bangunan. Bangunan. Pia buat apa bangunan? Saya nak buat hotel. Tapi bukan hotel. Saya nak buat hostel. Hotel. Ya, hostel. Rumah mama juga di sana tapi ada yang baru. Boleh main. Sampai kentut kat long batuk. Jadi. Esok kita balik ke. Yalah. Pergi kat mam. Bila? Sekarang? Sekarang Kak Long kena naik sendiri dah sebab dia kena tunggu orang datang. Wah, cantik kat Long atas tu. Ada kan? Hotel dia selamat Hari Raya. Ada hotel. Apa ni? Naik kuda? Duguduk, dugudak, dugudik, duguduk. Kita dah ambil delivery Pizza Hut dengan nasi goreng. Sedap. Nak makan. Sebab malam ni dia kata nak makan, lepas tu nak berenang pula lagi dalam bilik. Tak jadi. Tak jadi pula kenapa? Sebab Dah habis mandi, dah habis makan. Masa untuk habis makan ke tak habis makan lagi. Baru habis main je. okey. Tinggal nak masuk bilik dengan makan ni. Penatnya mami tak pun. Kita macam adik punya. Okey, pemandangan malam lepas pada ambil delivery daripada view atas okey, nice view, cantik. Try fokus sikit apa yang nampak. Alright. Nice. View dari atas ni sangat awesome guys, dari tingkat 14. So jom kita tengok view untuk malam pula macam mana sebelum kita nak mandi-manda. This is the view here. Okay, di malam hari it is awesome guys untuk lepak bermandi-manda. Ini kolam kita dan ini adalah night view. Tapi itulah sayangnya kita masih berhadap dengan view yang town view lah. Okay, kalau kita di balik sana mungkin kita akan dapat view laut lah. Tapi actually yang sebelah sini town, but yang sebelah kiri ujung ni sebenarnya dah laut. Tapi sebab malam laut tak nampak apa itu sebenarnya tu atas jambatan tu. Okay, so berbalik pada kita punya swimming pool here. Okay, that's awesome untuk bermandi-manda. Okay, kocak sikit guys, kocak sikit. Okay, esok kita akan ada business dengan Datuk Syam di company kita di kat 18. So why don't kita mandi dulu hari ni. Okay, so megah holding swimming pool ni sendiri.
sembarang halangan. Okay. Sebab hotel ni pukul 9 malam dia punya main swimming pool dia tutup dah. Dan yang lain-lain macam spa ataupun kids punya playground tu tutup pukul 10. So nak berhibur mandi-mandi ni anytime, anywhere dalam bilik ni tadi. Every bilik ada swimming pool sendiri lah. Okay. So boleh mandi tak kira masa guys. Kita sudah letak spot kita. Okay. Mandi malam tapi tu lah punya malam biasa semua kan. Okay, buat senang tapi tak apa. Bukan selalu kita dapat mandi kolam dalam bilik sendiri kan. Esok pagi kita pergi mandi kolam yang besar tu, kita turun dekat pantai belakang lah. Sekarang tu ada pantai, main sikit pantai betul sebelum kita check out lah. Dan buat masa ni aku nak test sauna ni pula. Macam tadi aku katakan pagi, petang tadi aku tak dapat nak masuk test sauna ni, tapi sebenarnya dah efektif masa tu. Dah panas. So ini aku dah set punya, harap-harap panas lah. Rasa panas je guys. Rasa view dia panas. Tutup balik. Najah dia nak mandi kat tempat kasut kita lah, kat belah sana. Naik tangga dulu. Tapi biar memang tu lah, dia ingat apa rendah tak rendah, sama juga dengan macam kita punya ni. Ambil tu. Jom lah. Dalam juga sebenarnya. Dalam juga. Nampak dari air macam tak dalam, tapi sebenarnya dia sama je dalam ni. Tapi tengok tepi macam rendah, tapi sebenarnya tak. Dia dalam. Dia kena pakai.
Hi, morning guys. Budak-budak dua-dua ni dah pakai pelampung. Kenapa? Itu nggak ikan jadi ikan penjara ada ikan special. Masing-masing dah pakai pelampung walaupun kaki tak sampai. Tapi boleh ni lah, kena pakai baju keselamatan ni jadi pelampung. So view pagi ni cerah ya kat sini, memang apa cuaca tengah panas.